Sutera Ungu, titipan tamu, baru dibuka, simpan di peti. Membaca itu jambatan ilmu, ilmu pula pelita hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Welcome, ahlan wa sahlan dan selamat datang ke podcast TVRZ at PBIKL. Saya Fasiha, hos anda untuk segmen pada kali ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, jom sembang santai, kongsi inspirasi dan selami dunia buku bersama kami. Baiklah, pada kali ini kita bawakan dua orang duta buku di PBAKL 2026, iaitu Muhammad Al-Amin bin Muhammad Yasir dan Ahmad Amjad Zafran bin Ahmad Jamaluddin. Baiklah, apa khabar saudara? Alhamdulillah, sihat. Sihat. Alhamdulillah, saya pun sihat. Alhamdulillah. Baiklah, saya teruskan dengan soalan yang pertama. Okey, kita borak santai-santai je. Okey, boleh ceritakan tak macam mana latar belakang untuk menjadi petugas duta buku PBIKL ni? Okey, untuk makluman lah. Untuk makluman untuk menjadi duta buku ni pun dia tak ada spesifikasi yang secara spesifik. Ya. Semua orang boleh menjadi duta. Asalkan awak Betul. mampu, sebab pesta buku kan selama 10 hari. Asalkan awak mampu bagi komitmen selama 10 hari itu pun dah cukup. Dia dari segi latar belakang pendidikan pun, tak ada latar pendidikan pun boleh mohon. Jadi nak mohon tu macam mana? Secara biasanya dia ada iklan. Pesta Iklan. buku ni, sebab kami bawah pesta buku ni sendiri, so dia biasa akan post iklan untuk siapa-siapa jadi duta dekat Facebook, Instagram, ataupun thread. So dia kena, siapa yang nak mau daftar jadi duta buku ni kena aware lah dengan iklan-iklan tu, sebab akan ramai yang nak mendaftar. Okey, jadi sebenarnya saya tertanya-tanya juga sebab sepanjang saya bergerak di PBIKL ni, saya memang nampak duta buku ni kat mana-mana. Jadi sebenarnya apa peranan mereka ni? Okay, peranan duta buku sebenarnya dia lebih kepada membantu para pengunjung. Okey. Jadi ramai ingat duta buku ni macam promosikan Betul. buku itu, buku ini. Betul. Jadi ramai yang salah faham. Betul. Sebenarnya skop kerja kami adalah untuk bantu. Kalau ada orang nak tanya kedai buku ni kat mana, kedai buku tu kat mana, itu tugas kami untuk menjawab. Okey, jadi biasa PBKL sendirilah yang akan keluarkan iklan tu kan? Betul. Betul. Okey, betul. Jadi berapa ramai sebenarnya duta buku dekat PBKL ni? Okey lah, saya akan jawab soalan ni sebab Okey. untuk pengetahuan, saya kali ketiga. Kali jadi ketiga. duta buku Ni kali ketiga. Saya baru first time. For first time. Junior saya ni, junior. Okey. So untuk bilangan duta setiap tahun dia berubah. Sebab bilangan booth pun setiap tahun akan berubah. Betul. So kalau waktu pertama kali saya jadi duta buku ni 2024 dahulu, bilangan booth ni tak seramai yang sekarang. Baik. Jadi bilangan duta pun daripada awalnya, waktu saya join dahulu 40 lebih, tahun lepas 40 lebih juga, cuma lebih sikit, dan tahun ni sekarang dah jadi 54. Sebab booth makin banyak booth ke? makin ramai, dan juga event-event besar semakin banyak. Okay, Artis, betul. Sultan datang, dan juga Perdana Menteri. So kami juga akan bertambah untuk accommodate semua booth-booth yang ada, yang makin bertambah ni. Okey, betul, baik. Okey, jadi boleh tak saudari Ahmad Amjad Zafran memandangkan pertama kali kan, pengalaman pertama kali jadi duta buku, spill sikit apa pengalaman yang macam menarik, yang macam rasa macam benda baru. Benda baru. Okay, bismillah. Saya sebenarnya lepasan SPM. Jadi bila dah lepas SPM tu, saya tak tahu nak buat kerja apa. Okey. Jadi saya tengok ada iklan ni dan saya terus berdaftar. Dan apa yang pengalaman paling menariknya adalah cara kita bersosial dengan orang. Cara kita menarik perhatian para pengunjung untuk masuk. Sebab saya kali ni saya bertugas kat bahagian pintu. Jadi macam orang kan nampak food truck dulu kan. Jadi saya akan arah dia orang untuk cuba masuk pesta buku dulu, baru pergi food truck kemudian. Lepas tu saya bersyukur saya jumpa orang macam saudara Amin ni, sebab dia seorang yang sangat supportive dan
kuat bersosial. Jadi dia sering untuk ajar macam mana nak Guide lah. interact dengan orang. Dia menyempat puji tu okay, terima kasih lah, terima kasih. Dan lagi satu dia cuba untuk keluarkan kita daripada comfort zone. Betul. Dia macam ramai orang yang pemalu kan. Jadi platform ni lah sesuai untuk orang yang nak cuba kita macam orang kata first impression bagi ke orang. Betul. Jadi saudara Ahmad sendiri dapat tingkatkan macam skill social tu lah boleh skill social ditingkatkan. dengan orang. Betul. Betul. Okey. Baiklah. Jadi tersedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung episod segmen podcast pada kali ini. Baiklah, jadi seperti menutup helaian terakhir sebuah buku, kita juga telah sampai ke penghujung episod ini. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih kepada saudara Ahmad dan saudara Amin kerana sudi bersama-sama dengan kami. Semoga perkongsian hari ini bukan sekadar didengar tetapi turut menjadi inspirasi untuk dibawa pulang bersama. Sebelum itu, marilah semua kita sama-sama memeriahkan PBIKL 2026 di PWTC Kuala Lumpur tau. Jangan lepaskan peluang. Nanti ada abang-abang duta buku ni akan tolong korang. Jadi korang jangan risau, okey? Ada apa-apa soalan? Jumpa kami ya. Okey. Malaysia Membaca, meraihkan buku. Jumpa lagi. Bye. Bye.